Tidak dapat dinafikan bahawa Singapura terkenal dengan tarikan pelancong buatan manusia. Sama ada air terjun dan taman Jewel di lapangan terbang canggih, Universal Studios, pantai buatan di Sentosa, dan banyak lagi. Orang di sebalik muzik yang membangkitkan dan eksotik itu ialah Encik Syaaban Yahya, 67 tahun. Beliau memberitahu sekumpulan kecil wartawan ASEAN baru-baru ini di Kampung Gelam bahawa gubahannya adalah campuran alat muzik tradisional Indonesia dengan alat perkusi Cina dan Melayu dan banyak lagi. Ini adalah tahun ke-6 bagi pertunjukan cahaya itu, yang merupakan sebahagian daripada Bazar Ramadan di Kampung Gelam, di mana masjid itu berdiri di tengah-tengah daerah itu. Pertunjukan cahaya percuma berlangsung setiap malam Jumaat hingga Ahad di Masjid Sultan dari sekarang hingga 25 Mac.